Okey, soalan 19. Saya dapat hak penjagaan anak. Kalau saya berkahwin lain, nanti adakah hak penjagaan anak akan terbatal? Baik, kalau ikutkan kalau bini dah berkahwin baru, kan, contoh kita dah bercerai kan, suami tak kahwin, isteri kahwin baru kan, kahwin pula dengan lelaki yang lebih kaya, lelaki lebih handsome daripada bekas suami dia. So bekas suami dia rasa panas, dia kata kau ajar betul, kau pergi kahwin baru, aku pun tak kahwin baru kan. So dia kata okey tak apa, aku nak ambil anak tu supaya kau sengsara kan. Kalau ikutkan anak tu tak dapat dekat ibu, tak dapat. Anak mana dapat dekat ibu kalau ibu tu berkahwin baru? Kan, puan yang tanya tadi. Kalau puan dah kahwin baru, maka puan punya ketaatan kena pergi dekat suami baru. Anak kena bagi dekat ayah. Faham tak? Itu adalah idea yang songsang. Faham tak? Fahaman yang saya ajar tadi, itu adalah fahaman ramai orang anggap macam tu, tapi sebenarnya tidak.